Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana. Kembali lagi dengan kita orang Transmatic atau Band. So, dekat sebelah saya ni ada sebuah model CLA 200. Dia datang masalah kita orang dengan masalah check engine light lah. Bila kita buat diagnose menggunakan scan tool tu ataupun komputer, kita dapati ada satu masalah lagi. Masalah apa? Tada! Ini dia. Yang macam kau boleh nampak ni. Apa benda ni? Ini yang dipanggil korang punya wheel speed sensor Wheel speed sensor. Cara kerja benda ni dia simple je. Dia detect korang punya tayar ataupun putaran daripada korang punya tayar. Dia menjaga korang punya ABS iaitu anti-lock braking system, korang punya stability control ataupun korang punya kelajuan. Dia lebih kurang macam speedometer, cuma dia lebih advance So kenapa dengan benda ni? Dia rosak geng. Of course lah, dah kena tukar rosak, takkan tak rosak. Macam korang tahu, belakang ni dia ada magnet tau. So bila magnet ni, dia akan menarik satu benda asing iaitu habuk-habuk besi yang datang daripada korang punya disk lah, sama ada rotor disk ataupun habuk brake pad tu sendiri. So bila lama-lama dia dah terkumpul kat sini, dia boleh menyebabkan kerosakan dalam magnet ni. Kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana yang berada di kawasan sama ada Nilai, Sepang, Seremban, nantikan kemunculan kita orang di Transmatic atau Best. Nilai geng, Nilai. Bulan 4, bulan 5 insyaAllah. So, benda lah ni jangka hayat dia panjang mana? Dia tak ada jangka hayat yang spesifik sebab benda ni korang punya elektronik part. Dia nak rosak, dia rosak. Bila-bila masa je. Kalau korang tengah jalan atas highway, korang tengah berhenti, baru 2 hari pakai, 10 hari pakai, dia nak rosak, rosak. Cara nak detect benda ni rosak, dia senang je. Ada dua. Sama ada korang punya ABS menyala ataupun check engine light korang naik. Kepada pengguna-pengguna Continental di luar sana yang berada di sekitar Lembah Kelang, korang boleh datang ke bengkel kita orang untuk buat inspection ataupun checking apa masalah kereta korang. Bengkel kita orang terletak di Taman Putra Perdana Puchong, sebelahan dengan Cyberjaya Putrajaya. Kantor beroperasi daripada Sabtu sehingga Khamis. Jumaat tutup, jangan datang hari Jumaat. Jumaat orang tak ada. Macam biasa geng, anda pengguna Conti, kami Conti. Siap.